Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera geng. Jadi Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat kepada semua. Jangan lupa untuk berselawat sebanyak-banyaknya pada hari ini. Jadi guys, hari ini InsyaAllah mungkin kita akan dapat macam biasa 5.2 sebab route yang sama. Jadi ni suasana dia dekat Tepi Tasik. Alright guys, aku ada satu cerita ni yang aku baru je dengar. Sambil-sambil dengar ni kan, aku nak kongsikan lah apa yang aku dengar. Jadi ni daripada Ustaz Hadi Hidayat daripada Indonesia guys. Ketika beliau tadabbur surah Al-Insyirah. Jadi Al-Insyirah ni maknanya kita meluaskan sesuatu. Jadi ceritanya berkenaan dengan seorang pemuda dengan seorang tua. Okey, di mana seorang tua ni dia ada segenggam garam dan pemuda ni ada segelas air. Jadi dia ambil garam tu, dia masukkan dalam air di dalam gelas tu dan dia minta untuk pemuda tu minum air tu guys. Jadi bila pemuda ni minum air tu, dia terus muntahkanlah air tu dan dia cakap kepada orang tua ni, "Ish, masin je kan." So dia muntahkan, dia buang air tu daripada gelas tu. Lepas tu orang tua tu lagi, "Okey, tak apa. Kalau macam tu, aku ada lagi segenggam garam. Aku campakkan garam ni dekat dalam tasik ni, dalam air tasik ni, dan aku nak kau ambil gelas tadi, cedok segelas air sama macam yang pertama tadi dan cuba kau minum. Dan apa rasa dia?" Dan pemuda ni cakap, "Wah, rasa dia segar." Sebab apa? Sebab tak rasa garam. Sebab apa? Sebab tasik tu luas, penuh dengan air. Dan pengajaran ni adalah apabila kita bukakan hati kita bila kita ada masalah guys. Ya, contohnya macam kalau kita sempitkan hati kita macam gelas tu, so garam tu adalah masalah, duduk dalam gelas yang sempit, dia akan rasa masin. Tapi kalau kita buka hati kita, kalau kita ada masalah seperti air tasik yang luas tu, kita minum, kita tak rasa garam tu sebab kita dah buka hati kita untuk kita atasi masalah yang kita hadapi. Jadi itu salah satu pengajaran. Aku tak tahu ini sirah ke cerita ke, tapi ia boleh diambil pengajaran guys. Jadi itu yang aku nak kongsikan sambil-sambil aku lari pagi ni. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang ataupun esok, insyaAllah Sabtu. Besok kita ada ride, jadi aku akan kongsi video-videonya guys. Terima kasih kerana tonton video yang tak seberapa ni. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.